Okay guys, hari ni kita nak share sikit. Dah lama tak buat video. Ini kita ada nak buat video sikit. So kan, kalau kita main motor ni kan, dia ada 3 kategori. Make up motor, main motor dengan jiwa kelajuan. So kalau jiwa kelajuan kan, kat sini kita tengok ada clutch. Okay, ni clutch standard. Tapi kan, tengok guys, sprint yang diberi adalah 6 sprint. 6 sprint. Tapi dia orang pakai 3 standard dan 3 resin. So kalau 3 resin dengan 3 standard kan berbeza dia punya compression dia. Tengok. Ni resin. Yang ni kita buka balik. Yang ni standard kan. So kalau dia pakai 3 standard dan 3 resin, mana ni bukan jiwa kelajuan lah kan. Kalau jiwa kelajuan dia pakai 3 resin. Sebab kalau resinnya memang 6 sprint lah resin. Dia punya compression dia berbeza kan. Yang ni lembut, yang ni keras dan panjang. So kalau pakai resinnya 3 sprint standard 3 berbeza kan. Ni orang panggil minat motor. Dia minat motor, dia bukan main motor. Okay, carburetor kita ada. Kalau carburetor kan saiz yang sama. So kalau yang lama punya dia pakai pun okey, selesa. So dia beli saiz yang sama. So membazir lah kan. Kat sini kita berlaku pembaziran. So dekat sini dia dah pasang tempat lain. So pasang sini dia jadi cas 2 kali kan. Sebab kita nak pasang balik. So kat sini banyak berlaku pembaziran kan. So kan aku sekadar share apa yang baik, aku share benda yang membazir aku akan share juga kan. Sebab kita main motor ni kan, kita kena ada jiwa kan. Main motor, budak motor, make up motor. Okey kan, cukup sampai sini. Jadi aku nak buka, sekejap lagi aku sambung. Yang ni dia pasang tempat lain. So dia datang bengkel nak buat balik. So jadi aku sambung video kat sini. Korang stay dulu, maknanya yang tak follow dulu kan. Okey kan, jadi kita jumpa lagi video sambungan. Assalamualaikum.